bila kita kahwin, aqalluhunna mahran aktsaruhunna barakah. Mah kahwin yang paling sikit berkat jadi paling banyak. Mah kahwin yang paling sikit berkat tentunya banyak. Nabi kita Muhammad mau berangsangan, perancangan kepada kita, jangan bagi beratah mah kahwin. Jangan bagi makna anak hamba ni korang 5,000 malu hamba letak 12,000, 10,000. Jangan letak mah kahwin sebagai rega. Mah kahwin hanya di sunnah boleh syarat hanya sebagai pujuk hati puan. Anak puan kita ni orang panggil anak, kalau anak puan jenis orang baik, jenis yang baik soleh, anak puan tu tak bercampur gaul dengan orang. Tidak orang panggil I love you baru pagi SMS I love you, tak ada. Anak puan yang afifah, perempuan hati baik, dia tidak akan orang panggil gila-gila berkasih dengan orang, tidak. Lalui ibu bapa, kita ada ibu bapa, kita nak pada mamak mana saleh mana kita wayak. Jadi oleh yang demikian, kepada anak perempuan yang tak biasa dekat si laki-laki, tentu dia akan berasa gelabah, dia akan berasa gedebah perut. Tika tu untuk nak mengubati gelabah si gadis ini, maka Islam minta, hei mama, berilah kagak reti nak sokong. Roti nak sokong kat cici. Gelar tangan, gelar tekuk. Gapo benda yang boleh menyebabkan terbuka pintu hati tunai apa nama si perempuan ni untuk mendekati kita. Itu ceritanya mah kahwin.